Kalau anda suka standard tetapi suka barang yang mewah, mungkin Audi Q5 adalah untuk anda pada harga RM353,000. Audi Q5 dah dilancarkan. Bukan saja perbezaan antara varian adalah nama, lenggok badan dan prestasi pun berbeza. Audi Q5 Advance hadir dengan sebagai SUV lifestyle Continental yang sememangnya sebuah alternatif kepada jenama Conti yang lain. Rupa luaran adalah iterasi terkini reka bentuk Ingo Start di mana lampu LED matris yang lebih tirus digabungkan dengan grill hadapan Audi. Rupa keseluruhan sememangnya memberikan nafas baru kepada reka bentuk Audi Q5 ini. Masuk dalam pula, Audi Q5 kini datang dengan rekaan dalaman yang baru. Dah tak penuh dengan skrin macam dalam Q7 dan kini ruang dalaman penuh dengan butang-butang kapasitif. Ciri paling menarik pada Q5 adalah kunci digital. Kunci ini digunakan untuk memudahkan pemilik jika anda perlu berkongsi kereta. Nak pakai kereta, hantar je kunci pakai WhatsApp. Dengan penambahan hampir RM20,000 untuk Audi Assurance Package, menjadikan harga keseluruhan sebanyak RM372,000. Ini sangat disarankan bagi memberi keterangan minda sepanjang pemilikan Audi Q5.